FYNA jebat dedah 4 tahun jadi simpanan. Gesa individu jujur dengan isteri sah. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Penyanyi, Fina Jebat tampil meluahkan rasa kecewa selepas mendedahkan dirinya telah disimpan selama 4 tahun oleh seorang individu yang enggan didedahkan identitinya. Menerusi hantaran yang dibuat di Instastory, Fina menyatakan, pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam bukan sahaja kepada dirinya malah anaknya yang kini hampir mencecah usia 2 tahun. Aku rasa lama dah aku diam. Kawan aku telefon nak bagi duit raya. Mula kau meroyan sampai campak telefon aku ke? Terpaling tersakiti kau ya? Ke main asal gaduh cakap nak berlawan. Habis itu kau nak aku buka buku kau ke macam mana? Kau salah orang nak gaduh. 4 tahun simpan aku, kau fikir balik apa kau buat pada aku. Dan anak aku sampai nak masuk 2 tahun dah dia, tulisnya. Macam kau tiada kawan perempuan, macam kau terpaling suci. Kalau kau rasa terpaling suci, pergi jujur pada isteri kau. Sampai bila pula hidup aku nak jadi simpanan? Sampai anak aku 20 tahun ke nak simpan? Kali ini tiada muka dah untuk kau ya. Sila hadirkan diri di mahkamah bulan 4 ya. Jangan rasa terpaling suci sampai terlupa adil, ujarnya.